Saya pernah menganggur selama setahun. Ada dua cara ni yang aku buat lah. Okay. Aku sebelum ni ada banyak lah cuba benda kan. Menganggur ni serious tak best. Jadi kalau korang yang tengah menganggur ni, aku faham. Jadi apa cara yang korang boleh buat? Yang pertama, aku try banyak benda, tapi dua benda yang jadi. Yang pertama, aku buat akaun TikTok. Yang kedua, aku buat akaun Shopee Affiliate. TikTok pun sama, buat untuk affiliate. Dan bila buat affiliate ni, aku dah maintain selama 2 tahun. Nak start tu, ya Allah, memang payah. Tapi bila kau dah buat, view tak ada pun buat, view ada pun buat, tak kisah, tak tengok view. Jadi alhamdulillah sampai sekarang maintain. Jadi buat korang yang menganggur, aku cadangkan korang boleh buat Shopee Affiliate ataupun TikTok Affiliate. Jadi kalau sebenarnya korang try je. Kalau contoh TikTok yang tak menjadi, kau kena explore je sebenarnya. Cari benda sampailah kau jumpa. Sebab mungkin ada orang buat affiliate ni dia tak kena dengan jiwa dia. Jadi kalau tak kena, kau kena cari benda lain lah. Tapi ini yang menjadi dengan aku. Siapa-siapa yang nak aku ajar, boleh, tapi dengan sedikit fee. Korang boleh komen dekat bawah ataupun tekan bio aku.